Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Kelakar Belia Podcast. Ni kata-kata kami madah ajak bah. Podcast tu dimbak oleh Ibrandium dan Azam Sarawak. Okay, I am your host Syed Ashraf Idrus ataupun orang kami Ash. And kami joined by my co-host Anis Bungan. Hello everybody. Hi everyone. So siapa yang tengah nangga ataupun mendengar podcast tu, si pernah dengar, kami all available for streaming di aplikasi Spotify, YouTube Music ataupun Apple Music ataupun semua streaming platform lah. If kita si pernah dengar, please like, share, subscribe this to your friends. And I think we can start. Anis, biasa kita pada di environment yang agak lain lah minggu tu. Setting hari tu berbeza. Lighting pun agak lain. It's very nice. Ya, very baju nice. kita dua pun lain. Baju kita dua pun lebih kacak. Ya, Rambut kami pun lain minggu tu. Oh, macam ada stylish. Kita hari tu nak. I think also because we have a very important and interesting topik kita minggu tu. Betul. Selalu kita dengar lah Anis. Kami pernah kita pasal MA63. The first thing that pops to your mind mesti dah dah politik, politicized topik. Betul. Tapi kami rasa banyak belia kini tu yang kurang faham sebenarnya perspektif MA63 tu. So kita rasa bila kami nikam ayat MA63 lah, the first thing that pops out in your head. Sebelum I'm studying about this topic, all I'm thinking about is immigration and then about Petronas versus Petros. Yes. Yeah, which all of these things sebenarnya mun kita si belajar ataupun si ambil tahu, we thought that it is political, kan, sensitive. Tapi after I'm studying about this topic, I found out that MA63 sebenarnya tu adalah game changer untuk kehidupan kita di Sarawak, terutamanya si kisah mengira usia, tapi yang paling memberi impak yang tinggi kepada golongan belia, betul si. Jadi for this context of podcast tu bukan politik semata-mata. Betul si Ash. Itu adalah satu perbincangan yang kita boleh kata kritis untuk kita tahu dan tanam awareness tentang ilmu MA63. And untuk hari tu, what about how we want to carry this conversation? Santai? Lebih santai, lebih kepada kita mau tarik para belia yang mendengar untuk lebih memahami ataupun sedar betapa pentingnya MA63 tu. Tapi tanpa kita meninggalkan masalah, saya ada orang yang lebih layak untuk mengupas topik itu sebenarnya. Dipersilakan YB Datuk Haja Sharifah Sidah Syed Ahmad Ghazali, Timbalan Menteri di Jabatan Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan. Selamat datang ke Kelakar Belia YB. Selamat datang YB. Tepuklah sikit belakangnya. Kami semangat lah. Terima kasihlah kepada Ash dan Bungan kerana menjemput kami tu untuk menerangkan sikit sebanyak mengenai MA63 tu. Kacak warna itu. Sama Rona lebih kurang kita tu. Sama je kontras. Tolong like lah pun sama kacak warna. Like lah pun suka. Anis kita boleh thumbdown lah. Kami tu rindu juga dapat bersama-sama dalam Kelakar Belia tu. Bersama belia tu, terutama untuk menerangkan topik tu yang begitu penting sekali MA63 tu. So apa mau tahu kita tak? Pendek cerita lah, kita ambil konteks lah, MA63, bahasa paling mudah, paling senang dipaham kimiak itu. Macam ni kita nak berjelaskan lagi. MA63 tu, Bungan adalah perjanjian Malaysia. Adalah sebuah dokumen. Sebenarnya dokumen MA63 itu agreement tu bertaraf antarabangsa. It is an international treaty. Wow. Perjanjian yang melahirkan negara Malaysia. Mun sekda MA63 sekda Malaysia tu. Betul. Sebelum MA63 ditandatangani, kita sekda Malaysia cuma Sarawak, ada Sabah, ada Melaya. Different entity dia gitu. Tapi dengan adanya apabila ditandatangani Malaysia Agreement tu, maka lahirlah negara Malaysia. Itu adalah kira birth certificate for Malaysia. Macam kita beranak, kita dilahirkan, ada birth certificate. Itulah yang melahirkan negara Malaysia. MA63. Dan MA sebelumnya ditandatangani oleh Melaya, Masaya. Dan tahun 1963 oleh Sarawak, oleh Sabah. Sabah ketika ia dipanggil North Borneo dan oleh British. Dan Singapore. 5 entiti tu menandatangani perjanjian Malaysia dan bila ditandatangani dan
maka terbentuknya negara Malaysia. I see. Sebelum ia ditandatangani, pemimpin-pemimpin kita dulu, pemimpin kita dari kaum orang Melayu, orang Iban, orang Melano, orang Ulu, semua. Pemimpin-pemimpin kita bonding. Mereka berbincang dan pihak Coburg Commission dari British datang nak nanya dengan pemimpin kita dulu, setuju ke si nak bersama-sama sign Malaysia Agreement dan menubuhkan negara Malaysia. Kebanyakan daripada rakyat Sarawak dan pemimpin kita setuju untuk menandatangani perjanjian Malaysia dan bersama-sama Melaya, Singapura, Sabah, North Borneo, Masaya untuk bergabung dan menubuhkan negara Malaysia. Tapi kita madah pemimpin kita dulu penta. Yang madah kita boleh sign Malaysia Agreement tapi syarat-syarat dan terma-terma serta recommendation mereka mesti dikekalkan. Syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak kita. Semua ada. Hak-hak kita, hak immigration, hak otonomi keuangan kita, hak-hak otonomi pentadbiran kita. Semua ada dari bingkah. Semua di-spell out, diletakkan dalam laporan yang dipanggil IGC report. IGC report itulah part of Malaysia Agreement. When you sign the Malaysia Agreement, it comes together with IGC report, with Coburg Commission report. Jadi pemimpin kita dulu-dulu, orang tua-tua kita dulu madah, we agree to form the country Malaysia dengan syarat-syarat dan terma-terma yang diletakkan, di-spell out di dalam IGC report, Intergovernmental Committee report. Secara amnya apa itu? MA63. Sounds very serious. Yes, it's not serious tapi nya simple aja. Kita nanggap sebagai satu perjanjian. Why I say sounds very serious? Okay, YB. For context for this podcast kami wakil Gen Z. Kami Gen Z. Ashraf tu millennial. Millennial Gen Z. Selalu di pada Gen Z lah. Tapi selalu daripada Gen Z macam muda sikit nak upaya. So nak dijadikan konteks tu, Gen Z tu bilanya dengar benda-benda kedak tu nya macam this is so serious. This is so heavy bagi dia. Heavy rasa macam siput tahu lah, biarlah benda macam ni. You have to know. They have to know. This is sejarah kita. Betul YB. Just pilih Gen Z kan, millennials kah, alpha kah, apa lagi semua gitu. Main kau binatang Beta, saya dah alpha lah, mega lah, whatever. You have to know. So, sejarah kita. Benar. Macam kita tahu kan parents kita pak. Ini kita sih tahu bapak kita. I mean you have to know supaya kita tahu ini asal usul Malaysia tu. Simple aja. Itu sebenarnya perjanjian. Agreement macam kita berjanji ngambil kita perjanjian kita dua kelak YB, kita nak mula sesuatu. Perjanjian lah. Jadi kalau kita madah dengan kita mesti ada syarat. Syarat itu kita mesti akur dengan syarat tu. Tapi bila kita ikut syarat tu, itulah kita happy ngambil lah. Jadi macam ya. It is an agreement that forms the country Malaysia sebelum tu there's no Malaysia. Betul. Very interesting. So the whole Malaysian tu, orang Melayu kan, orang Sarawak, orang Sabah, they should know. Without MA63, there is no Malaysia. Sebelum tu Sarawak Malaysia duduk di gelar Melaya. Melayu. So we are an entity. Kita adalah satu entity yang bersama-sama menubuhkan negara Malaysia. Kita bukan masuk Malaysia. Faham. Dia tubuh Malaysia. Kita sama-sama join, form the country. Faham dia dua sebuah misconception tu semua malah ingat sama-sama masuk ke Malaysia. Selalu ingat form the country. Kita menubuhkan negara Malaysia. Betul. Kami suka when kita take madah MA62 itu adalah birth certificate. Ya bagi kami yang sangat powerful lah. Powerful and sebenarnya quite straightforward untuk kita padah dengan kita pun use yang MA63 is as important as our IC as our MA63. Correct. Yes, this is sebenarnya MA63 itu adalah sejarah yang betul-betul wujud. It is a historical fact yang dapat kita nafikan. It is there
and nobody can deny it. Yeah. No matter how you want to put it, it is formed as a result. Malaysia is formed as a result of MA63. Mun dilihat daripada segi pendidikan ataupun pembangunan ekonomi kita lah gitu. Dalam konteks MA63 tu, kita dah sini dah kita. Where are we now? Kita ambil konteks ya. Contohnya kita kehidupan harian muda lah gitu. Bilanya dengar pasal MA63 nya sih faham sebenarnya. But they are now currently in dah menikmati sedikit sebanyak usaha yang diperjuangkan dalam MA63. Jadi macam bagi kita sendiri nak YB, kita bak kata H tadi nak, kita tu dah di sini, mana nikmat hak MA63 kita yang dah kita nikmati buat masa sekarang. Dah ni dah buah. Sini dah. Apa yang dah wujud tapi belia ginitnya si pasan. Yang itu adalah hasil perjuangan MA63. Okey. Banyak sebenarnya pertama yang paling utama pertamanya adalah autonomi immigration kita. Apabila ia memberi kita kuasa immigration sepenuhnya untuk menapis siapa-siapa masuk ke negeri Sarawak. Ya penting supaya kita dapat jaga Sarawak tu seperti seadanya. Tidak dapat orang sembarang masuk dan perlu proses immigration yang pertama. Yang kedua yang kita telah berjaya yang dapat dinikmati oleh rakyat kita, masyarakat terutama belia-belia kita adalah apabila kita berjaya mengenakan cukai jualan, cukai tax sebanyak 5% terhadap barangan petroleum yang diekspor. Itu perjuangan kita. Itu ada dalam perlembagaan hak kita di bawah MA63, tapi sebelum tu kita pernah kenakan cukai jualan tu terhadap komoditi petroleum yang diekspor. Bila tu dengan perjuangan kami orang dulu pergi ke mahkamah berunding dengan Melaya, Sidak KL berunding. Akhirnya kita dapat kenakan cukai jualan 5%. Mahkamah yang menentukan, kita bawa kes tu ke mahkamah. Dan mahkamah menentukan bahawa kita boleh kenakan cukai. Dengan cukai tu, taxation 5% terhadap barangan tu, kita dapat dana tambahan sebanyak 345 terpulang pada harga minyak 345 bilion setiap tahun. Sebab ya kita anggar dalam tahun 2024 kah yang Mak Berhormat mengumumkan bajet kita. Dana Sarawak adalah sebanyak 14.2 bilion ringgit, terbesar dalam sejarah Sarawak. Dan terbanyak di Malaysia sebenarnya, tertinggi. Negeri paling banyak, negeri lain kat 1 billion dana. Kita 14.2. One of the reason is because of the taxation yang kita kenakan yang diperjuangkan di bawah MA63. Dan dana tu diturunkan kepada rakyat dan kepada orang muda. Sebab ya orang muda kini tu banyak bantuan-bantuan diberikan. Kalau saya silap, correct me if I'm wrong. Dan biar sekolah pergi universiti diberi dana 1,200, 1,500, diberi laptop, macam-macam. And then free education. Free. Kelak kita further touch on it. Tapi itulah antara yang paling penting adalah dana tambahan yang kita dapat daripada juangan MA63 dan dana tu diturunkan kepada rakyat. Lepas tu saya akan menjelaskan lagi lah. Boleh ya? Boleh. Tak kita dua tahu. Banyak dipolah oleh kerajaan di bawah antara banyak-banyak kejayaan lah. That's true. Bisa nampak YB Padah tu sebenarnya. It's also MA63 tu sebenarnya membentuk identity, especially for the young generation. Sebab dulu kesedaran MA63 tu kurang ataupun dipandang gila. Tapi kita tu dah jadi kata orang sword and shield kita dah. Jadi armor kita dah. Betul. So sebenarnya ia adalah yang shaping future and identity kita. Ia dah jadi macam our identity. Sebenarnya mun ikutkan kita pun perjuangan tu nak, kita dah kita masih dalam level starting off, tapi we dah tengok dah it start to shape the people. That's true. Contoh nak perbelanjaan secara digital daripada SP. Ia pun salah satu nikmat sebenarnya yang datang daripada dana 14.2 bilion ni tadi. Salah satu lagi yang laptop percuma untuk pemegang yayasan belia Yayasan Sarawak and all that. Yayasan Sarawak, free tertiary education kini tu
And then this is what we're doing lah. And many more. Kalau kita nanggah projek-projek pembangunan, physical infrastructure, Betul. which is also akan juga menyentuh kehidupan belia-belia kita. Apa yang kerajaan buat tu bukannya untuk akan dinikmati oleh belia-belia kita untuk future sidat kita orang muda-muda tu. This is one of the most important thing that I said lah. So banyak lagi kelak deliberation kita boleh buat lah on the importance of what we are doing, especially for the younger people lah. YB, kami ada satu soalan kami madah hajat tu lah. Kami ada tagline kami madah hajat. Maksudnya bila kami sebut kami madah hajat, meaningnya akan ada soalan cepu mas yang coming at the back. So kita embrace yourself. Kami madah hajat. So Dengan tangan sekali. dengan tangan sekali Mek Madah Hajat. Mek Madah Hajat tu nya macam disclaimer. Okay. So kami mau nanya kita soalan cepu mas, kami Madah Hajat. Okay. Kita rasa melalui MS63 tu, kita kan lama lagi ada ART kan. Kita akan ada UFO sih. UFO. Ni tahu sebab it's about future. I don't know how to answer that. Tapi, okay. Bila ART memang UFO can come in lah. Yang penting yang mesti ada K lah IC. Oh, okay. So in order to ride the UFO, you need to have K lah. Perlu ada K lah. Bagi kami selamat lagi lah. So we'll be talking more about future after this. Alright. See you guys right back. Okay, YB Datuk. Yeah. Berbicara tentang MA63, si kisahlah kita prompt ChatGPT kah, pergi menggoogle kah, yang akan keluar perkataan autonomi Sarawak, Sabah dan Melaya yang kami dah cedak kerek ya. So, dari segi bahasa, even orang kita tu bukannya faham pun masuk autonomi juga. So, autonomi tu adalah perkataan yang orang kita pada bombastic. Tapi yalah, dalam konteks tu, kami mau nanya kita lah. Mun disebut perkataan autonomi Sarawak lah dalam MA63 tu, apa benda paling asas untuk orang belia Sarawak yang macam kami, yang si tahu apa-apa, contoh yang si tahu apa-apa, yang si pandai baca, contoh, yang tak hanya boleh memahami melalui pendengaran sahaja. Macam mana kita mau explain kepada sidak tu apa ya sebenarnya MA63 selainnya ialah IC ataupun birth certificate of penubuhan Malaysia? Ya, seperti Aisyah dah mengan seperti kami madah kita kan bila kita menubuhkan negara kita Malaysia tu, kita menubuhkan, kita merupakan satu wilayah atau entiti. Jadi dalamnya kita ada kuasa otonomi, maksudnya kita mahu ada kuasa kita pun untuk menentukan hala tuju negeri kita dan untuk mendapat kuasa almost like otonomi tu kuasa kita sendirilah supaya kita dikontrol oleh Melaya tu. Sebab secara undang-undangnya dari sudut perjanjian Malaysia memang kita ada kuasa otonomi kita pun. Banyak kuasa otonomi kita dalam MA63 tu yang diletakkan dalam IGC report tu dek. Banyak hak pentadbiran kita. Kita mau banyak lagi penjawat-penjawat awam kita, orang Sarawak, penjawat federal state and federal relation kita di kerajaan federal. Pegawai-pegawai kerajaan federal di Sarawak tu kebanyakan mesti ngambil orang Sarawak, jangan ngambil orang Melaya aja. Macam yalah, kuasa otonomi 5% keuangan kita semua tu menunjukkan bahawa kita tu ada kuasa kita pun. Yang special kepada Sabah dan Sarawak. Dan Melaya, negeri-negeri Melaya sedahnya seperti saya mention tadi, sebenarnya banyak. Mun saya nak jelas semua tu, saya perlu betul-betul membuat lecture. Tapi secara amnya, otonomi, saya rasa kita orang tu muda-muda belia, kita selalu mandang MA tu susah. Sedahnya susah. Faham je tu agreement dan perkataan otonomi ke apa, kita semua boleh Google. Apa otonomi tu? Maksudnya, kuasa apa benda macam si je independence, kuasa untuk kita mentadbir urus tadbir kita pun. Macam dari sudut
kesihatan, autonomy on education, on health, Ekonomi kita. on finance, on administration, on macam-macam lagi lah. Jadi ya penting, it's not, sebenarnya make it simple, Aisyah. Fikir simple aja. It is an agreement. Kita ada hak banyak, hak pentadbiran, hak keuangan, hak untuk kita mengurus minyak dan gas kita pun, hak kita terhadap sempadan negeri kita, macam-macam hak kita. Jadi kini dah dicampur-campur aduk dengan federal. Orang Melayu dah madah ada ngambil hak kita. Banyak yang saya sebut tadi, hak pentadbiran, hak keuangan, hak minyak dan gas. Hak apa? Ya, hak pendidikan, otonomi kesihatan semua. Banyak hak kita telah diambil sedikit sebanyak oleh Melayu terhakis lah. Yalah, belia-belia kita tu, kita perlu detail gila tahu, tapi yang perlu kita tahu adalah perjanjian yang mesti kita pertahankan supaya Sarawak dapat membina negeri Sarawak kita pun, dan jika kita diberi otonomi tu benar-benar, kalau perjanjian Malaysia tu di honor, hak perjanjian Malaysia tu diiktiraf dan dijaga, kita akan dapat membangun negeri Sarawak tu dengan lebih mudah, dan dana pun lebih banyak akan masuk sebab hak kita macam hak minyak dan gas. Dan dengan dana-dana tu kita dapat membangunkan lagi negeri kita lah. Faham. Yalah, faham sih. Susah aku nak. It's very simple. Muka macam blur kah, YB? Bukan blur gila. Belia tu, kita orang mesti mau tahu apa MA tu. Number one, you have to read. Yes. You have to read and try to understand this is a historical fact. Dan bila kita dapat jaga MA 63 tu, insya-Allah banyak dana lagi dapat diberi kepada Sarawak dengan kita pertahankan hak-hak kita. Hak-hak apa? Hak minyak dan gas, hak pentadbiran, hak keuangan. Saya dah sebut sikit-sikit tadi. Jemia. I cannot say it any simpler. Okay. Dah simple dah nampak nak dipadah lagi I think she did an amazing job of explaining. Hanya dah bingung. Ada kita tahu. Okay, kita ketawa lah. This is serious. Tapi tu lah perlu difaham. Dan kini tu bila dana kita banyak, kita nak kini tu kerajaan yang Mak Premier kita dah announce free tertiary education di universiti kepunyaan Sarawak. Oleh anak-anak Sarawak free. Lekat yang anak-anak Sarawak di Melayu nak dah balik air raya ke apa, dapat diberi tambang belon lah. Kini tu kita pun dah ada mulai Ebonyo. Ebonyo tu insya-Allah kelak untuk gig mula baru dilancarkan, insya-Allah kelak dapat membantu anak-anak Sarawak, terutama belia-belia kita yang belajar di Melayu tu, kalau dapat balik dengan kita harap dengan tambang yang kompetitif. Siklah murah gila lah kali, tapi kompetitif, dapat siklah mahal lah senang-senang. Jadi tu dipolah oleh kerajaan. Dan juga kini tu kita nanggan biar after form they can go to international school dah kini tu. Untuk negara-negara di luar bandar. Tu. Dan kita juga memperjuangkan otonomi pendidikan kita, di mana kita mau lebih kuasa lagi untuk menentukan kalau boleh program-program pendidikan. Kita mau bahasa English tu masih terus digunakan. Tapi tu masih dalam kita rondengan. Belumlah kita dapat, tapi rondengan di polah tu. Semua tu untuk biak Sarawak, untuk belia-belia Sarawak dan untuk masa depan negeri Sarawak. Dan perjuangan kita dalam minyak dan gas. Kini tu kita tengah dimbak ke mahkamah kini tu, munnya dapat dana negeri Sarawak bertambah. Dan nanti bila dana bertambah, banyak lagi akan dipolah kerajaan untuk membantu rakyat kita, terutama belia-belia kita. Dan kita nangga kini tu kementerian-kementerian belia dan sukan wanita ke semua kementerian
ada program-program untuk membantu orang-orang muda kita. Peruntukannya lah. Banyak peruntukan. Sebab kita ada dana tu, kita berikan peruntukan-peruntukan untuk membantu belia-belia kita dari semua sudut. Jadi apa yang kita pola tu, at the very highest, tertinggi. Tapi yang penting bila kita dapat memperjuangkan hak kita dalam MA63, dana yang kita dapat dari SIA, kita turunkan kepada rakyat termasuk belia kita. Dan kalau kita nangga kini tu hala 7 kerajaan Sarawak, kita ada PCDS. Namanya Post-COVID Development Strategy. Pelan tindakan negeri Sarawak di mana kita mahu jadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Selamat lagi. Dalam tu belia main peranan yang begitu penting. Orang muda-muda. Sebab 2030 orang dah tua ni dah lagi. Orang muda macam kita orang lah yang menentukan masa depan negeri Sarawak, yang akan ngembakkan aspirasi kita tu nak jadi negeri maju berpendapatan tinggi. Jadi tu yang penting untuk belia banyak yang opportunity untuk belia-belia kita di masa akan datang. Tapi yang penting kita terus perjuangkan hak kita tu agar dapat kita ambil dana lagi banyak untuk terus Sarawak membangun. Dan bila Sarawak dapat bangun kaya raya, Malaysia pun insya-Allah akan maju jaya juga. Betul. Sama-sama naik. Sama-sama. Itulah penting ya. Jadi specifically untuk belia memanglah sedar dalam MA63 perjuangan khas untuk belia, tapi belia akan menikmati even now menikmati apa yang dipolah oleh kerajaan. Macam ART selamat lagi dipolah. Belia-belia pun senang. You have easy access to everywhere. Nah, so this is what we are doing lah. So simply put is like that. That's what perjuangan MA63 itu very critical kepada negeri Sarawak ini tu. Dulu pemimpin kita si terfikir hak-hak kita yang saya sebut tadi terhakis, diambil oleh Sidak Melaya ke apa nun, kita si sedar. Hak minyak gas kita contohnya. Jadi hak keuangan kita macam teks cukai jualan dek kita sedar impose dulu. Kita si sedar. Padahal dia hak kita. Di bawah MA dek. Diletak dalam perlembagaan dan juga hak dana kita kini tu nak ambil dana pemberian khas. Di bawah MA 63 bila kita sign, dia ada berjanji memberi kita dana khas setiap tahun kepada Sabah dan Sarawak aja. Dana khas tu lah kita nak perjuangkan juga. Kita nak beri formula kepada kerajaan persekutuan supaya mereka dapat mengira berapa yang beri dengan Sarawak setiap tahun. Kini tu dana diberi dengan Sarawak sukati yang beri. Tahun tu beri 600, tahun lepas beri 300 juta, tu 600 juta. Berapa untung lah. Sukati lah. Tapi now kita madah dengan kerajaan persekutuan, kita mau ada formula khas untuk jadi asas ngira berapa dana nak diberi dengan kita. Formula lah. Tu, bila tu dapat, dana kita bertambah. Ini semua tu digunakan untuk membangun negeri Sarawak. Siapa untung? Orang muda juga lah. Kita orang lah. Kami orang tu dah tua lah. Si je tua gila lah kutuk. Masih belia ni. Tapi kita orang untung. Yang akan membangun pula dengan jambatan di Polah kini tu. Baru launching kan? Launching 22 jambatan di Polah kerajaan. Dan keuntung biar kini tu dapat driving aja dengan lagu best-best driving dulu. Kami orang naik ferry. Rasa kedekat nak karam naik ferry. Siapa buka lagu di ferry? Jadi Batang Lupa. Hari tu ke perasmian Batang Lupa. Jadi semua tu dipola untuk belia kita juga. Untuk masa depan kita orang. Itu dipola oleh premier kita. Premier kita tu bukannya bola Kenya pun. Nya dah kira senior dah lah. Sila nyamulah tu semua untuk masa depan anak Sarawak. Dan sikit lagi memikir pasal masa depan anak Sarawak, premier kita pun dengan adanya dana banyak tu dek,
nya mula Sovereign Wealth Fund. Sovereign. Dana berdaulat untuk negeri Sarawak, untuk anak-anak Sarawak. Nya si boleh disentuh sampai 20 tahun. Oh. Jadi siapa 20 tahun lagi network lah? Wah, Gen Z kita. Millennial siapa lagi? Dah Alpha, Beta ke apa, Mega, all this ya. Kita orang yang akan menikmati semua tu kelak. Ya, kami tu umur yang dah ni dah tua sih ya. But it's for you all of you. Kayak kita dua tu untuk masa depan. Apa kan nak dipola oleh pemimpin kelak. Mola the best university ke apa macam-macam boleh dipola dengan dana yang dah tu. Kena dia dapat pula dana sebab kita memperjuangkan hak kita, dan bila kita memperjuangkan hak kita, maka kita dapat dana lebih tiap-tiap tahun. Dan itu merupakan sebenarnya hak kita. Tapi kita dulu mikir hal ya, dibiar tajak lah gilang-gilang. Now dengan yang Mak Berhormat Premier kita tu, Abang Jo. Kenal lah Premier nak. Mudah si kenal nak lah, aku tahu lagi lah. Kita masih kenal komen. Cuba mesti tahu. Jadi dengan kebijaksanaannya tu, memperjuangkan hak kita, dan kita dapat dana tambahan tu. Oh, kita orang kenal si Premier Abang Jo. Faham. Semua dengar lah. Elok je dalam podcast tu. Lakar belia tu. Kami ada sikit soalan yang a bit leftnya, saya a bit general lah. I just want to know, macam ni, apa perasaan kita nangga progress MA63 tu kini tu? Personally, how do you feel as someone yang dah mencuburi dah berapa tahun dah sebenarnya kita? Dari tahun berapa lepas sejak Tok Nan dulu. Sebenarnya perjuangan tu bermula daripada Allahyarham Tok Nan, arwah Tok Nan. Yang mulakan perjuangan. Tuan kenal si Tok Nan? Mesti tahu kita orang belia tu mau tahu siapa pemimpin negeri kita. Okay. You have to know. You have to. Jangan tahu dak weekend ke apa boleh penyanyi aja. The weekend. Dak Jo Fizo dak apa. We know boleh Dak K-pop aja. Dak K-pop aja. Jadi kita mau tahu. Dulu Tok Nan dulu mulakan tu. Okay. Bukan tahu Tok Nan tak jangan tahu. Aduh, The Weekend je saya si tahu. Kami lecture pun tahu. Saya si tahu The Weekend. Saya kenal Tok Nan. Jadi, kenal The Weekday. Nya dulu start tu. Kan disambung oleh Abang Jo. Dan untuk melalui pelbagai rintangan. Dari dulu kepimpinan di federal berubah. 4 Perdana Menteri. Betul. Dari Datuk Najib, Datuk Muhyiddin, Tun Mahathir, Ismail Sabri ada juga 4-5 Datuk Seri Anwar Ibrahim. 4-5 Perdana Menteri. Perjuangan tu bukannya mudah. Pelbagai komiti-komiti dipola. Jadi alhamdulillah saya tu sebagai yang terlibat sama rasa alhamdulillah bersyukur. Kita dapat nangga perubahan. Dan kita dapat banyak kita dah dapat. Dikembalikan kepada Sarawak. Alhamdulillah, dan kita bersyukurlah sebab tu adalah kerana kepimpinan yang Mak Berhormat Premier. Premier tu lah yang betul-betul secara strategik, secara berstruktur memperjuangkan tu. Dan apabila banyak perkara kita dapat, saya seperti Ash nanya macam ni feeling, the feelings is great, is fantastic. Alhamdulillah, sebab kita perjuangkan untuk rakyat Sarawak dan terutama untuk masa depan. Dan bila kita kelakar masa depan untuk belia lah, orang muda-muda. Definitely. Itulah yang dirasai lah. Kita bersyukur dan it feels good lah. Kita dah coming to 10 tahun dah sebenarnya dari bila Tok Nan dulu nak ngejam bila uha-uha bunyi tu. Jadi dalam jangka masa 10 tahun tu banyak perubahan juga daripada segi digital media kita, which is social media. Social media banyak highlightkan benda tu juga. Jadi banyak orang lebih tahu. Contohnya dalam YouTube. Guna TVS tu. Guna TV. Dia gunanya podcast macam tu juga. Podcast tu kita juga. highlightkan semua benda tu untuk kita lebih faham, lebih mendalam and atau menghadamkan semua topik tu lah. Biasanya kita boleh lagi kupas lagi lah dalam segmen kata. Okay, we'll be right back, alright? Okay. Jadi tadi ada sikit perkataan yang kami that resonate dengan kami lah, terhakis kami madah ajar. Bila ayat terdengar terhakis tu terus tak akan rasa okay,
apa sebenarnya action plan Sarawak Malaysia. And then over the years, the last 10 or so years kita nampak banyak improvement. Banyak infrastruktur yang tengah on the way macam tu. ART, kita ada F-test ada introduce apa semua. So those are all to me not to say small wins lagi lah. Yang sangat major, yang sangat grand. Macam lo Ash. Maksud Tahakis tu ibarat macam Sarawak tu dah lama jadi sugar daddy ke? Macam ya lah. Orang. Kita sebenarnya kaya rot si, tapi terbuat kekayaan dengan orang lain. Kita ya, benar tak? Nak taking candy from a baby. Kami belajar lagi. Biar tangannya tu. Okay, So sebenarnya approach tu, and then there's another word yang YB dah mention, diplomasi, rundingan secara matang. Okay. So kami orang nak menuju soalan tu lah. Kena pendekatan tu sangat rapid ataupun penting yang difaham oleh tidak generasi muda tu. Bila Gen Z dan kurang faham sebenarnya sometimes approach tu yang matters more bila kita bonding macam tu. Dan tu lebih because mungkin dalam digital era tu yang lebih kita pakai social media je bonding macam tu. So sometimes they don't understand keberatan isu MSCC. Ibaratnya nyusuh kita rondeng dalam grup WhatsApp je. Grup WhatsApp je dia hantar voice note lah. Hantar voice note. Dia bonding macam ya ibarat certain yang pun approach macamnya. Jadi mungkin kita boleh ubah sikitnya pun mindset Malaysia. And I think cara bila YB explain dengan kita lah, yang sangat kata orang shine light lah dengan isu tu. Sebab kini tu juga yang kami notice bila orang cakap pasal isu Tahakis ke apa, dia mesti saya lain. Hal minyak je. Sebenarnya lebih mendalam sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi. Bukannya minyak dan gas saja. Kini tu ialah sepanjang dalam news, dalam media sosial, nyebut minyak dan gas saja. Sebenarnya banyak lain lagi. Kewangan tadi, hak kewangan, hak kewangan peruntukan khas lebih kepada Sabah Sarawak, kewangan dari banyaklah pentadbiran negeri, otonomi, banyak lagi lah, migration, macam-macam. So bukannya tertumpu kepada minyak dan gas saja. Macam diplomasi tadi, memanglah kalau kita nak berbincang, kita tu dalam sebuah negara. Walaupun kita tu kami Madhadik perjuangkan hak kita tu, semestinya kita terus nak berkelahi, berunggut, lalu beranuk besar panjang. Madah ajaklah untuk sila kita nak beranuk je Diplomasi tu very important. Cara kita berunding dengan bagus manis, semua rundingan kita dibuat dengan teratur, berstruktur di dalam konteks sebuah negara Malaysia. Maksudnya kita dalam negara Malaysia tapi kita boleh nuntut hak kita. Macam kita laki bini atau kita bergerek lah. Nah, dalam berkelahi-kelahi pun kita masih juga sama, berkasih sayang. Betul. Tapi tuntutan hak mesti. Sebab tu adalah hak kita. Apa-apa kita buat pun kita ada hak kita mesti tuntut. Jadi tu adalah asas perjuangan kita, tapi semua dipolah dengan bagus manis dengan diplomasi. Si dapatlah kita bersosial media aja, seorang anak seorang dalam sosial media. Bukan tu kenapa tu menentukan masa depan negeri Sarawak. Bila kita cakap pasal masa depan, siapa di belakang kita? Hal untuk belia kita, Gen Z kita. Kita kelakar hal masa depan tu bukannya untuk orang tua-tua tu, pemimpin kita sih. Tak pola tu untuk masa depan. Jadi sebagai belia, Asia dan Bungan, dan kita orang tu, kita mesti faham dan kita mesti belajar juga, cuba faham. Dalam kita enjoy, dalam kita bersosial media, dalam kita berTikTok, cuba belajar dan faham apa MA tu, apa perjuangan kita, dan kita mesti bersama-sama menyokong. Dan ini cara kita nyokong tu. Macam ni kita cara nak membantu dan melibatkan diri kelak. Dengan pertama menambahkan ilmu kita juga. Sebab kita negara Premier kini tu betul, he's talking about nak baru. Yang kini tu bercakap mengenai aerospace dah. Yes. Kemaritnya dah ada aerospace. AI. Apa lagi? Nak baru-baru kini tu. Semiconductor. Nak mula chip. Nya si ada lagi kelakar hal
nak nebang pokok, balak. timber balak set lagi lah. Yang dah go into things like semiconductor, economy. digital, Fully digital. Green economy, AI, green economy, green Hydrogen, hydrogen, ya. net zero carbon Yes. emission. Yes. Tu kita perlu belia-belia kita tu ada apa? Ilmu. Ilmu tahu juga. So kita si mau opportunity tu di Polah Premier, orang lain dapat untung. Jadi mantap macam ni aja. Dah diperjuangkan dana banyak di Polah macam-macam AI, aerospace, ada semiconductor, ada CCUS carbon emission kah nak the green things ah. Yalah. Mun biak Sarawak kita syek dah belajar, syek nuntut ilmu, syek ngambil peluang, orang lain akan ngambil peluang. Betul tak? Betul. Jadi tu lah kita perlu anak-anak Sarawak tu. Biak-biak Sarawak. Jadi kita semua terlibat. Dan macam kita orang Citok bagus. Kena bagus kan? Supaya kita memberi mula podcast tu ke loya-loya je betul. Kita madah dengan biak belia kita, Gen Z, kawan-kawan kita di luar. Apa di Polah kerajaan? Apa MA ya. Jadi kita ambil peluang, kita menuntut ilmu, reskill ourselves, go for upskilling, improve ourselves macam ya. Dan peluang tu anak-anak Sarawak sebab ia premier ada nyambut kita apa free education day supaya anak Sarawak ada peluang untuk belajar bersungguh-sungguh. Sudah percuma diberinya. Yang beri free tu dalam bidang sains, STEM, accounting, all this. Semua nak apa lagi dia? Foundation lah semua. Semua dah jadi foundation atau These asas are all everything. for the future. Yeah. When we talk about the future, it's not for people like me. It's for kita orang lah, for the future. Kita orang in 2030, 2050 still young, but boleh manage the country tu, Sarawak tu. So this is what we're doing. So everything done in a very diplomatic way dengan state federal relation. Dalam saya mau juga kita orang muda-muda tu tahu dalam kita memperjuangkan hak Sarawak, kita mesti juga jaga hubungan kita dengan federal government. We do it in a very diplomatic way supaya dengan avoid konflik. Dengan diplomasi lebih banyak dapat dicapai. Yes, betul. Satu poin yang kami sangat rasa impactful dalam conversation tadi adalah belia kini harus go for upskilling and fokus dalam belajar sebab peluang tu sebenarnya dah ada formulation. Kita cipta dulu pendidikan, pekerjaan akan datang kemudian. So kami kami malah ajak juga. Kami selalu baca dekat social media lah. Di mana orang Semenanjung yang tulis, untungnya jadi orang Sarawak. Tak lama lagi dapat free tertiary education. Lepas tu diorang boleh belajar aerospace tanpa perlu basic aerospace dekat Sentex dan all that. Walau bagaimanapun sebenarnya apa yang Postia terlimpas ataupun Nyasi ingat, peluang kita ada kini sebenarnya hak kita dari zaman dulu. Nya padah kita beruntung ya, Tegalnya baru nangga. Baru tahu sebenarnya sepatutnya kita tu sama-sama. Sepatutnya kita tu sama-sama ada Twin Tower dekat KL. Exactly. Nyong si tahu benda ya. So MXCC3 tu bukannya orang Sarawak yang perlu tahu. Sidaknya pun perlu tahu. Hak kami orang. Benar adiknya. Si perlulah jealous sama-sama lah. Nampak jealousnya nasib lah. Nasib kita lah. Siapa guru? Inilah gaya dia. Mesti pergi guru pergi hutan nun. Semua jadi orang Sarawak je lah. Kita apa nama kini tu nak. Kita di Sarawak tu kan rasa untung nak kami tahulah. Kita mana yang si dapat masuk universiti. Si je semua belia kita dapat masuk universiti. Kita ada institusi seperti Sentex tu. Mula digital, ada mula AI, ada mula now aerospace. For free. Dekat yang dapat kerajaan, instead of kita mayanya beri kita duit jatuh. Pakai kita makan minum lagi di sini. We have, the government is doing everything. Dah, now it's up to kita orang belia lagi lah. Dan kita sebagai anak Sarawak, yalah orang di seluruh Malaysia tu, even the Indonesia ke apa, mereka kata jealous lah dengan kita tu.
dengan kita, kepimpinan kita bagus, banyak diberi oleh premier kita nang banyak lah. Jadi orang banyak jealous dengan kita tu. Tapi kita rakyat Sarawak, kita jangan deh kita layap kita pun si ngambil peluang. Si boleh take for Belia granted kita, juga. Jangan layap. mereka ngembat diri, si ngambil peluang. Orang lain pula datang situ ngambil peluang. Jadi kita mau kata bahasa lama dok cokot. Tak cokot. Kau tahu. Cokot dengan apa ada tu ambil kan untuk kita pun. Untuk membina kita pun. Bak kedung ada premier kita tu ngatur negeri kita bagus. Cik Dan minta kita apa-apa, minta mau kita apa? Mau belia kita apa, dia mau premier, dia mau kita belajar benar-benar. Dia aja. Nya Cik Dan minta apa-apa kita ya bungan kau beri nak kutuk. Cik Dan mana ya premier si. Sedar. Cik Dan. Apa ni maunya? Kita belajar sungguh-sungguh skill kita pun. Kita Cik Dan pendidikan tinggi, reskilling pakai tak Sentex, institusi pengajian banyak di Pola. Untuk kita belajar skill and reskilling kita pun. You take note, this is benar-benar. Cuba kita pola ya. Macam kita dalam bidang tu. You can always improve ourselves. Of course. Ambil kursus macam ni nak, you know. Ya. Kami ada soalan tu, YB. Kita di Sarawak, okeylah untuk kita pun audience pun konteks Sarawak, Malaysia tu ada 3 identiti wilayah lah sebenarnya kan. Wilayah Tanah Melayu kah? Tanah Melayu, Persatuan Melayu. And then wilayah Sarawak dan wilayah Sabah tu sih. Tapi dari segi perundangan ataupun undang-undang, kita sebenarnya ada mengamalkan undang-undang yang berbeza dengan di Semenanjung tu sih. So dalam masa kita orang berjuang tu, sini cabaran yang paling sini cabaran yang datang. Sebab kan dari segi undang-undang dah berbeza. Beza dari segi ialah yang kami tahu ordinance dengan act is different. So where the challenge come from, YP? Sini part yang kita orang rasa macam berjuang-juang ada si end game untuk MS63 tu. Dapat si orang Sarawak tu menikmati sedalam-dalamnya MS63. Sekarang tu banyak kejayaan yang dapat kita. Actually kita mula tuntutan di bawah MA tu apa dituntut kita. Salah silap saya ada 29 tuntutan kita kemukakan. Apa yang kita rasakan yang terhakis yang perlu kita perjuangkan. 20 daripada sebenarnya 29 termasuk Sabah, Timun Sarawak Raya dan 25 tuntutan. Daripada 25 tu kita telah berjaya dapat 9 dah dapat. Wow. Saya nak beri sikit tu nota saya mau ada lah. Pada ajak yang angkai tadi dalam 29 dah berjaya, 20 ke tinggal. Ada yang tengah secara dasar sudah disetujui, ada yang tengah nunggu implementasi dan ada 4 perkara yang sip dibuka untuk rundingan. Cabaran kita adalah orang di sini pun sip faham juga. Sip faham dan mereka takut nak melepasnya bila dia dah ambil balik dia nak melepas dia takut kuasanya hilang. Padahal bukannya kita nak ambil kuasanya, kita nak ambil balik hak kita aja. Itu banyak cabaran. Sebab ialah perlu tadi ada rundingan dan diplomasi. Sebab banyak isu-isu macam tu kurang faham, takut nak nyerah kuasa balik, takut kehilangan kuasa. Macam ialah memang kuasa macam ya. Mungkin kita ada kuasa dan nak melepas balik nang sakit lah. Ni yang mau dia takut. The fear tu. Karena kenanya ada fear, dia si faham gila apa. Persepsinya lain. Persepsi kita nak ngambil aja. No. Kita hanya menuntut apa yang hak kita. Yang dalam perjanjian Malaysia yang dijanjikan. Ya aja. No more and no less. Cabaran itu ya. Kami the key point yang bila YB mbak pasal persepsi tu pun sama juga dengan mungkin some of our viewers and listeners kan. Ya terus teringat MS63 tu memang political dah. On the forefront maybe. Tapi sebenarnya bab kata nya ibarat kita dah lahir dengan birth cert kita. Ditanya orang, sini birth cert kau. Si tahu. So you need to understand that this is
your rights, this is who you are, this is your identity. Sebenarnya. Ya, just in case belia kita tu ada yang mau menyambung perjuangan MA63 tu kelak nak YB. Selain daripada kita pergi belajar bersungguh-sungguh di universiti, apa lagi tindakan ataupun call to action yang kau-kau yang perlu kami ampuh lah untuk when kita dah berubah generasi dalam kepimpinan dan orang belia kini yang akan menjadi orang yang berpengalaman pada masa hadapan lagi yang akan take over the authority dan juga pemerintahan. Apa yang perlu prepare ourselves start from now? Tu bukan politik sebab rasa. Bukan politik. Kita perlu belia faham hala tuju perjuangan negeri Sarawak dan perlu untuk kita pilih pemimpin yang akan terus memperjuangkan hak tu. Sebab perjuangan hak tu mesti dipolah di peringkat tertinggi juga. Kita di bawah tu apa perlu? Kita sokong perjuangan tu. Sokong dengan pertama ambil peluang yang ada, apa peluang ada kita sokong kita ya, dan pastikan biar belia kita tahu belia yang muda tu, kita orang tu tahu kepimpinan hala tuju dan siapa mimpin kita tu perlu. Kita jangan salah pimpin. Oh, jangan. Mun pemimpin kita teruk ngembak kita ke terjun ke parit nak kan leput kita. Baru mandah hajat tu lah. Jangan. Jadi sebab ya kita belia tu peranan kita penting. Betul. Dia tak kami ambil peluang tu. Dia bukan. No, this is important. Belia kita ada hak undi juga. Betul tak? Kita belia jangan fikir tok politik. This is hak kita sebagai rakyat. Rakyat Sarawak. Kita boleh undi. Jadi mun kita ada hak undi, kelak kita turun undi, pastikan gunakan hak tu untuk milih pemimpin yang betul-betul memperjuangkan hak kita, yang membawa kita ke arah negeri maju berpendapatan tinggi. Kita mesti peranan belia tu. Kita belia tu Aisyah, jangan kita enjoy tempun aja cik tahu orang undi siapa nak pula orang tu undi kan aku cik gago. Biarlah bapak kami pergi. No. If you are 18 and above, you can go and vote. And then this is one of the things that kita orang prihatin. Dah buat dah undi kah? Dah. Jangan si Ada buku bunga pun si dah aku tahu lagi Siapa yang belum tu guna hak tu, sebab untuk kita terus berjuang tu kita perlu kepimpinan yang betul-betul mau memperjuangkan hak kita. Kalau pemimpin kita salah pilih, susah kita. Kini tu kena tenaga semua bagus. Kena. Salah satu kepimpinan kita tu dalam yang mak bomak premier kita. Yang bagus. Very future forward looking. That's why kita tu semua ngirin ke belakang. Kepimpinan melalui tauladan. Pemimpin kita mbak dah terjun, dah semua terjun. Yes. Namun yang mbak kita fly high macam ya. Okey, jadi kita lepas tu kita akan menyambung balik beloya tentang kepimpinan melalui tauladan dan soalan-soalan yang berikutnya. We will be right back. So as you can see ataupun probably yang siapa yang listen lah, clearly kita dapat dengar yang seorang nak lelaki tu. Kita ada dua perempuan sharing tu. But also like it's a very kata orang eye-opening pun thing for me lah sebab kita nangga seorang women in power tu. Yes. So Girl having boss. someone macam YB who is in her position right now is actually very very fascinating and kata orang inspiring. So I think this sort of mindset lah bila kami nangga seorang women in power tu, my first train of thought lah, kami akan fikir apa juga, what do you face problem wise, or do you have the misconception of being a person in power macam tu as yourself, bila kita buat perkara macam MA63 ke apa kan, ada juga lah mungkin dengar war-war kami ada jauh ada menegi umpuan tu nang kakinya lah bertentak-tentak nak kelakar lakinya mesti lebih agresif. That's not really the case in my opinion, sebab MA63 tu lebih very Sarawak centric. It is not race based. It is not. It's just something yang I guess true and plain. Yang memang pasal siapa in power, you do your job. So I think that is who you are. Yes, of course.
You know what? We are all born equal. Okay. Whether you're a female or a male, we are born equal under the law and in terms of capacity, mental capacity. Semua kita sama. Oh. And then dalam kepimpinan or even in whatever we do, the thinking and the mental capacity is more important than the physical strength. Agree. You know, we are not going to in a physical fight though. So it is an intellectual fight. It is a fight of diplomacy, and then women and men on equal footing. Equal footing. I don't think there is any difference. Betul sih? Betul sih, Ngana? Dalam konteks tu, pen is mightier than the sword. they And say. then even in the war, if you look at the war in Israel, American and Iran Middle East, war, yeah. they don't go, they have no boots on the ground. Kasi dah physically lawan. What they do, they press the button aja. It's based on technology. Technology. So women and men, there's no difference now. The women is as good as the men and they can do anything a man can do now. You know? So it's the same. That's why if you see, sorry lah to the boys, but in the university, you see many more girls. Yeah. No, it's a I fact. mean, that is a Fakta. fact of life. Ini kita nak menafikan. Yeah, so what I'm saying is we are all equal, we complement each other, we take care of each other. And saya rasa men and boys, especially with the new Gen Z semua tu, you must know that men, boys and girls are on equal footing. Footing, yeah. Siapa dapat naik ke atas is people who are good, excellent. Yes. So it's about the thinking, it's about intellectual capacity. It's not about physical strength. Yes. Of course, lama kita jual suruh berlomba, memang the boys kita you laju lagi. But that is physical. But nowadays, perjuangan kita tu, it's not physical. It's not. It's more of your mental capacity. Who is smart, who can go forward, who dapat articulate things, who can do things better, they will go up. It does not matter whether it's women or men or whatever race or ethnic group. Okay. No, it does not matter. Oh. You know, MA63 is for everyone. Every anak Sarawak, orang Sarawak. It does not matter whether you're an Iban or a Malay, Melanau, orang Penan, orang Ulu. You are anak Sarawak and when we are anak Sarawak, perjuangan MA63 is for everyone. This is very important. Sebab ya kita di Sarawak, alhamdulillah, kita ada keharmonian di antara kita tu. Antara different ethnic group, different religion, kita memang understand each other. Kita bergaul sebagai Duduk semeja. dapat duduk semeja, makan semeja. Kita macam adik-beradik. Does not matter whether you're whatever religion or whatever race. Itulah bagus kita di Sarawak tu. Guru tetaknya semua boleh. Semua Masuk boleh. air. Jadi itulah Sarawak tu unik in the sense that kita tu sedar perkauman yang hebat sebenarnya. Kita telah dididik dari dulu lagi. Memang bergaul macam adik-beradik. Cik kisah apa religion. My good friend is an Iban girl. Lady. Kami dua sama good friend. My husband best friend is an Iban man. Selalu datang ke rumah. Ini macam biasa. So there's no beza. So this is what when we talk about Sarawak tu, alhamdulillah, this is the uniqueness of Sarawak. And tu ada disebut dalam MA63 juga, di mana salah satu daripada syarat ataupun rekomendasi dalam IGC report Madah, kita mesti pertahankan hak kita, kepelbagaian budaya kita, bahasa kita, cara hidup kita, bermacam ethnic group mesti dipertahankan. Itu antara ni ya dalam MA63 lah. MA63 tu walaupunnya diwujudkan tahun 63 dulu, sebelum datangnya feminisme ke dalam Malaysia melalui kapitalisme, MA63 dah advance dulu dah. Dah mikir semua kind of gender. Betul. Yang neutralisekan semua benda yang they said, look, this is the right way to go. And then now kita just menuntut balik hak. Betul lah. Tapi kami bangga lah dalam jangka masa dalam 10 tahun or so tu,
kesedaran MA60 tu sangat rampant dah dengan bantunya social media, kesedaran dia tinggi dalam ada. coverage TV banyak kan. Kita dapat langgar banyak kita orang question lebih sebabnya curious, yang lebih nak tahu pasal MA63. So it's part of kejayaan yang boleh dibanggakan dan istilah sebab bila orang lebih tahu, dia lebih faham, dia akan lebih semangat untuk belajar dan pursuekan benda tu. So I think mun kita diberi another, kita lari sikit lah dari kelakar tu lah. Kami orang nanya, mun kita bukan seorang in your position today lah, what would you be on pekerjaan lain gitu, on a normal day? Who are you if you are not in this world right now? First of all, I'm a lawyer. Okay. And then I'm also a mother. Of course. And I like cooking. And I like, I like to be a lawyer who just and then go back home, be with my family and watch movies that is what I am. Very simple Very simple person lah, tapi when given the task to do something, kan tu diberi tanggungjawab dan portfolio MA63 tu, maka I will try my best. Kita akan cuba our best in our personal capacity to do the best that we can for the state, for the country. Of course. Untuk negeri kita. So I'm sure this is a value that all of us must have sebagai anak Sarawak. Yes. Apabila kita diberi tugasan apapun lah, sama ada jadi podcaster macam tu, or you're in the arts or in the sciences or whatever you do, in the film industry ke apa, if given the task to do anything, do the best that you can. Tu patutnya jadi signature anak Sarawak. Because kita boleh. We have to do the best that we can, baru kita dapat majukan dan pastikan Sarawak tu terus maju jaya lah. Macam This YB tu, yang mana yang on a normal day dia lawyer. Mungkin kita dua lawyer. Yang lawyer kita lawyer. Kita lawyer. Tapi alhamdulillah lawyer di Kelakar Belia podcast. Benar. Pito bukan lawyer kosong. Bukan lawyer kosong. Kita lawyer tu dalam podcast tu, betul tak? Kita memberitahu kepada belia kita di luar. Kasih lawyer kosong. Bukan dia lawyer kosong. Benar. Terus yalah. Mun kita dapat beri sikit pesanan lah kepada siapa-siapa yang ingin bergiat dengan MA63 tu lah, what would be the number one advice yang kita boleh beri siapa-siapa yang macam mau, one day kita kan semua sedar lagi ke apa, mungkin MA63 masih menjadi sebuah isu dalam 30-40 tahun ke apa. Maybe kita boleh leave a message. Ada dua perkara penting dalam untuk MA. Pertama, kita mesti mau tahu apalah. Jangan salah information. Bukannya kita nak gegarkan Malaysia tu. Kita ada basic di situ perjanjian. Dan tu kita mesti mau ada ilmu dan tahu fakta. Ya, Fad. Okay. Nombor dua, mesti ada jiwa perjuangan. Jiwa perjuangan tu penting. Kita jangan berjuang tu bukannya kita kelakar je, berkelahi je si. Berjuang tu betul-betul kita fight in the good times, in the bad times, walaupun keadaannya susah, it's difficult, tapi kita push through juga. Kita push through, we keep on perjuangan. Jiwa perjuangan tu penting. Kita Di dua perkara, persistent and perjuangan tu. Dan memahami bahawa tu adalah segala-galanya bagi Sarawak. Begitu, ilmu dan jiwa perjuangan untuk memastikan MA63 tu betul di tempat yang sepatutnya dia berada. Di mana sebuah perjanjian yang mesti kita pertahankan kerana ia melahirkan negara Malaysia. I like that. That's it. Masalah kini tu, one of the biggest problem is Malaysian generally, not just one Sarawak, the whole country, biar kita saya dah belajar tu di sekolah, betul. You don't know, it's not. Kita semua saya tahu. Yes, betul. Baru kita tahu. Jadi sebab saya dah mikir juga, saya dan beberapa rakan dalam kabinet mikir untuk mula satu buku simple one mengenai narrative MA63 in our perspective, our views of MA narrative kita. Dan boleh diberi buku tu simple aja. Pictorial ke apa, boleh diberi kepada everyone in schools, in university, so that people understand. So sebab it's not in the syllabus, betul tak?
Betul. This conversation yang mengingatkan kami dengan satu pertubuhan NGO yang dekat Sabah. Okay. Nama NGO ya Sumandak apakah? Saya pun lupa lah, tapi starting from Sumandak lah. Setidaknya educate people tentang mengundi sebenarnya. Okay. Tentang mengundi. Ah. They are all women by the way. They are all women. Interesting. So Women setidaknya tu. Baru nak Jangan join pandang Ah. sebelah mata. Jangan pada sebelah mata. Okay, faham. Kami selalu join live Sidat lah Nangga, Sidatnya dekat social media and everything. Sidatnya memang selalu dapat kecaman. Selalu pada you are joining the corruptor of Sabah blah 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 macamnya lah. Nada. And they are among my friends also. Oh. So kami Nangga lah walau bagaimanapun, walaupun Sidatnya dikecam hebat oleh orang Sidatnya sendiri, tapi Sidat tetap meneruskan perjuangan. That's right lah. They call all the belia Sabah untuk balik ke Sabah untuk mengundi, Yes. faham tentang pengajian am yang paling basic sekali, MS63 lah untuk Sabah sendiri. Mungkin belia Sarawak pun boleh bukan Boleh. copy and paste, but Jadi iktibar. create, ambil iktibar perjuangan Sidat untuk kita berjuang pada diri kita. Betul. Sebelum orang macam kita, the figure sama like you left. Dia sangat mana dari semangat perjuangan dia penting. So bila kita berjuang macam tu, ada aja orang si fahamnya akan nganuk. Nampak apalah kita apa-apa. Jadi semangat tu perlu ada. Jangan mudah nak maju dalam gawang anak kita. Oh lah. Alas ku lagi lah. Ibu hati tisu. Jangan ngambil hati kau gila. We must be strong, fight on. Jadi semangat perjuangan tu. Selain daripada kita tahu apa nak disampaikan kita lah. This is the most important thing. So that's why go back to whether you're a woman or a man yang perjuangkan tu, it does not matter. Because why? Because this is something that everybody can do. Yeah. Men or women. As you It is have for all. your mental strength, mental capacity to do it. Yeah. Intellectual capacity tu penting. Jadi yalah dia. Yeah. Itu lah harap kita faham lah. Jadi dalam perjuangan tu perlu ada ilmu, kita tahu apa diperjuangkan, dan nombor 2 semangat perjuangan yang tinggi yang tidak luntur. Yang penting. It's amazing. Hashtag I like berjuang. that. I like that. Terima kasih lah YB sebab share semua all of this to especially to the viewers and listeners sebab some of them maybe tu adalah first time yang dengar pasal MACCP secara not to say mendalam tapi yang lebih faham. Awareness level Awareness-nya lah. ada naik sikit lah. So I really hope yang benda tu bila didengar oleh belia nya ambil iktibar dan masa sama nya boleh juga share benda tu dengan kawan-kawannya lah, because this is what we want. We want to do this for the better of Sarawak sebenarnya. Not only pakai kelakar belia lah, tapi like you said, semua terlibat sebenarnya. Kepentingan kita. Jadi hari tu kita belajar yang MACCT tu bukan sekadar sejarah atau isu politik je, yang berkait dengan hak, pembangunan, peluang, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, masa depan kita sebenarnya. Semua. And then paling penting, masa depan Sarawak bukan gantung dengan dasar pemimpin je, tapi kepada generasi muda yang memahami peranan mereka sebagai anak Sarawak. Betul. Yes. Jadi mungkin dari YB tu nak apa yang dah impart wisdom dengan kita tu dah keluarlah bagi Yeah. So It's your turn to make change. Yes, it's for the young. So the future is of Sarawak is for the young people. Yeah. It's for all of you to take, to bring betul. Sarawak into the future. It's for the younger people. Yeah, so before we wrap up this podcast, again, I would like to remind everyone that this discussion is not all about political semata-mata, No. tetapi adalah untuk educate each other tentang hak kita sebagai orang Malaysia di Sarawak yang IC ada K. Spesifik IC ada K. Okay. Kita orang Sarawak, Sikh Kesah Berbangsa dan Jantina, this is your right, and please feel call because dalam 29 perkara tadi 9 telah pun berjaya diwujudkan. Imagine 29-nya tadi memang di execute as a whole. Kami rasa UFO tadi mustahil. Jadi with that said lah, okay, kita orang suka podcast tu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, and then pandangan kawan kita lah pasal kelakar belia sekali lagi. Terima kasih kepada YB Thank untuk you YB. hadir. Sorry mu ada terkasar bahasa YB. Terima kasih juga for this venue. Indok beloya di office kita. Betul lah, nakku berengah di kampung. Yes, dengar lah tak kepuas ya. Okay. Then again, I've been your host, Syed Ashraf Idrus. And I'm Anis Bungan. Kami orang Kelakar Belia Podcast. Kami orang nama dah tu dah.
Mek Madah ajak bah. Jom Kita sama-sama, sekali baby. lah. Okay. Kami ada Kelakar Belia Podcast, kita pada Kami Madah ajak Okay. tangan ya. Boleh? Alright. Kelakar Belia Podcast. Kami Madah ajak bah. Thank you so much guys.